Untuk kesebelasan utama bagi Selangor FC 2, Azim Alamin di bahagian penjaga gol. Manakala bagi pasukan JDT 2 mempertaruhkan formasi 3-5-2 dengan dibimbing oleh Ketua Jurulatih Ferry Yabas Joseph Maria. Antara Haikal Lau dan juga Muhammad. Percubaan leret, hampir saja menghukum barisan. Perlahan dipamerkan buat ketika ini. Body shielding yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Adam Haikal ke tengah. Kali ini ada ruang untuk percubaan yang sedikit melambung ke kiri kali ini. 40 adalah Miguel. Bagi pasukan JDT cuba masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Ada ruang untuk Celso. Tandukannya tinggalkan untuk Alif dengan sepakan percuma baik. Lambungan ini untuk pasukan JDT terkena tiang. Diselamatkan oleh penjaga gol. Dengan kibaran bendera dari pengadil untuk mengesahkan jaringan itu. Diraikan oleh pasukan JDT 2. Untuk berada di hadapan seawal minit kedua untuk separuh masa yang kedua ini. Sambil Haikal Lau dan juga Rahman Daud yang cuba untuk membantah keputusan yang dilakukan oleh penjaga garisan Fahmi Jaafar. Kita lihat sekali lagi ulang tayang ini. Alif dengan sepakan percumanya. Tepisan daripada penjaga gol. Dengan bola yang berada di atas garisan tetapi pengadil dan juga akan dapat memintas pasukan Perak FA. Alif dengan sepakan penjuru. Ada tandukan. Kali ini ditepis keluar oleh Azim Alamin. Sepakan penjuru pendek dilakukan oleh Selangor. Nazwan untuk Adam. Adam percubaan di luar kawasan kotak penalti yang sedikit tersasar di sebelah kiri. Izzat Syahir. Selangor dengan serangan di sebelah kiri. 45. Satu cross ke dalam kawasan kotak penalti. Percubaan. Berjaya ditanduk oleh Pavitran. Agak menarik percubaan ini dan juga bijak clearance yang dilakukan. Sudah pun memerhatikan kepada jamnya. Lambungan buat pasukan Selangor. Dan tiupan whistle oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan minggu ke-15 di antara pasukan Selangor FC 2 dan juga Johor Darul Takzim 2 dengan keputusan penuh di Stadium Majlis Perbandaran Sepang. Selangor FC yang mencatatkan kekalahan pertama buat musim ini pada perlawanan ke-15 dengan keputusan 1-0 jaringan oleh Alif Ahmad pada minit ke-47.